Hai, Assalamualaikum semua. Hari ini saya dan rakan-rakan ingin membuat alat muzik iaitu tamborin. Jom kita sama-sama membuat alat muzik tamborin. Bahan yang kami gunakan untuk membuat alat muzik iaitu alat muzik tamborin. Yang pertama adalah hiasan mata, terus tali, kotak dan pelet serta lonceng kecil-kecil watercolor yang mempunyai 5 warna: hijau, ungu, merah, kuning dan hitam. Langkah pertama, kita akan menggunakan tulis dan kotak, iaitu kita letak pada atas kotak ini untuk jadikan dia flat. So, pusingkan dia. Okey, seterusnya kita perlu membentukkan bulatan tersebut. Okey, seterusnya kita akan melukis di bahagian bawah iaitu berbentuk smile supaya nanti kita boleh pegang alat muzik tersebut. Lepas tu, bila kita dah lukis, kita perlu potong bahagian bawah. Okey, seterusnya kami akan mewarnakan tamborin tersebut menggunakan warna merah dan warna kuning. Serta iaitu warna hitam dan warna kuning. Jom kita kalikan. Pertama, kita ambil brush. Okey, seterusnya kita akan kepada buatkan dia menjadi untuk alat yang boleh berbunyi, iaitu kita menggunakan lonceng dan tali. Pertama, kita ambil tali, lonceng, kita masukkan di bahagian atas untuk diikat. Dan dia jadi macam ni. Kita ambilkan dia dekat bahagian tepi dia. Lepas kita dagam dekat lonceng ini, kita akan ambil lagi satu bilah untuk kita terus tampalkan dia untuk tutup lagi. Sekali kami akan menampakkan mata-mata di bahagian tamborin atas tersebut. Hasilnya. Mari mengenal lebih lanjut tentang alat muzik tamborin ini. Alat muzik tamborin ini berasal daripada Mesir Purba yang dikenali sebagai taf yang digunakan dalam upacara keagamaan serta ianya tersebar di seluruh Eropah. Lalu ianya menjadi popular dalam kalangan seni muzik. Alat muzik tamborin ini dimainkan dengan cara memegang dan menggoyangkannya. Selain itu, tamborin menghasilkan suara gemerencing yang boleh digabungkan dengan suara tambuhan dari memberanya. Terakhir sekali, tamborin juga mempunyai kerincing logam yang kecil di bahagian bingkainya yang akan menghasilkan bunyi apabila digoyangkannya. Kalau rasa gembira tepuk tangan. Kalau rasa gembira tepuk tangan. Kalau rasa gembira beginilah caranya. Kalau rasa gembira tepuk tangan. Kalau rasa gembira hentak kaki. Kalau rasa gembira hentak kaki. Kalau rasa gembira beginilah caranya. Kalau rasa gembira hentak kaki. Kalau rasa gembira kenyit mata. Kalau rasa gembira kenyit mata. Kalau rasa gembira beginilah caranya. Kalau rasa gembira kenyit mata. Kalau rasa gembira pusing-pusing. Kalau rasa gembira pusing-pusing. Kalau rasa gembira beginilah caranya. Kalau rasa gembira pusing-pusing. Kalau rasa gembira seberhura.